Saya Cik Yam Haslan. Siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Pastikan awak dapat notification setiap kali Cik Yam tengah review. So, kat mana tu Cik Yam? Hari ni Cik Yam berada dekat Taman Sri Duyung. Keluasan unit kali ni 20 kali 65, 3 bilik 2 bilik air. Bestnya unit kali ni, yang pertama unit nan bumi. Yang kedua, parking senang. Dalam boleh parking, luar boleh parking, depan rumah boleh parking. Yuk tengok tanah kat sini. Wow. Luas juga nak parking. So, kenduri kendala yuk tak perisau. So, macam biasa, yuk Cik Yam tunjuk dulu dalam rumah. Bila hujan pakai payung, kali ni Cik Yam ke Duyung. Kalau anda nak tahu, unit ni betul-betul dekat Taman Seri Duyung Melaka tau. Unit kali ni merupakan unit teras setingkat yang berstatuskan leasehold nan bumi. Keluasan untuk unit kali ni adalah 1,194 square feet dan build up 794 square feet. Menariknya, unit kali ni dah siap renovate Onika Porsche, fully grills dan juga tabletop. Carport unit ni luas tau. Kalau nak letak kereta boleh, nak letak kandang kucing boleh, nak letak meja basuh pun boleh. Ruang tamu ni macam yang anda boleh nampak. Muat je kan nak letak set sofa, kabinet TV dan TV. Cik Yam, bilik master luas tak? Luas. Tengoklah, dah lah letak 2 katil. Kalau nak letak almari pun masih boleh tau. Bilik air pun dah siap attach sekali. Bilik lain pun luas juga tau. Macam yang anda nampak sekarang ni, boleh lagi kan kalau nak buat walk-in closet. Kalau nak buat bilik anak-anak pun boleh. Bilik air pun dekat tengah ni je. Tak perlulah sampai nak ke dapur kalau nak ke bilik air kan. Inilah dia ruang dapur unit ni. Nampak boleh letak meja makan lagi kan? Dah siap ada dengan tabletop pula tu. Unit ni sangat sesuai tau kalau anda nak buat investment. Sebab unit ni dekat sangat dengan kemudahan. Antaranya Surah, Family Store, Lotus, Kolab dan banyak lagi. Tadi awak tengok depan, tengok bilik, kiri kanan dan naik tembok dan jimatkan kos. Tempat yang paling best mak-mak suka adalah kitchen cabinet tabletop. Kalau kita nak menumbuk pun tak payah duduk dekat bawah. Dekat atas pun boleh tumbuk sebab apa? Dia punya tabletop batu yang sangat kukuh. So kat sini pun dah jimatkan kos. Jangan lupa like dan komen. Paling penting subscribe video Cik Yam supaya awak akan dapat notification setiap kali Cik Yam review rumah. Jom Cik Yam mau connect destinasi. Bye. Kiri kanan dan naik tembok dan jimatkan kos. So tiba-tiba otak aku lupa pula. So kat sini pun dah jimatkan kos. Jangan lupa tiba-tiba jangan lupa